Untuk digoreng ikan tu, terus makan. Dia akan makan dengan nasi, soy dia, serbuk jintan dan juga garam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satu tempat tarikan yang best dekat Jeddah, Suk Samak ataupun pasar ikan dekat Jeddah. Apa dekat dalam? Jom. Kita sebut tadi Jeddah, bandar dekat laut kan. Korang nak tengok berapa dekat laut dengan pasar ikan ni. Ini adalah kawasan port dia. Lepas korang beli ikan dekat sini, untuk digoreng ikan tu, terus makan. Dekat sini dia akan makan dengan nasi, soy dia tu, dan juga serbuk jintan dan juga garam. Itu yang jadi memang sedap lah. Kita letak siang, dan tengok dia siang macam apa. Okay, kita goreng dekat sini. Kita timbang tengok berapa ringgit. RM7 RM7 je, murah lah. Alhamdulillah tadi sekilo RM55. Lepas tu upah siang RM4, upah goreng dia RM7. Jadi kita rasa ni sekilo dapat ni je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap balik. Datang Jeddah kena singgah sini. Bye.